Ramai orang datang tolong padamkan api. Aku tak rasa kami dah semua. Pasal semua terbakar. Korang baliklah dulu. Ijat, nanti kita semua datang lagi ya. Betul. Kau janganlah sedih sangat. Nanti kita semua tolong Kita orang balik dulu. Baik, Ijat. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Duduk. Murid-murid, hari ni kita ada tetamu istimewa. Siapa nak datang? Dr. Ravi ke? Habislah kamu main. Nasib baik aku gosok gigi. Siapa? Shh. Sapu TV. Cobalah. Murid-murid, ini Tan Sri Zaleha. Beliau datang hari ni untuk berkongsi cerita dengan kita. Kita apa, Ijat? Saya suka cerita-cerita, cikgu. Apa khabar anak-anak semua? Khabar baik, Tan Sri Zaleha. Panggil je Tok Wan. Khabar baik, Tok Wan. Bagus. Sebelum tu, Wah, Tok Wan ada hadiah lah untuk kita. Hadiah. Cikgu, saya dulu. Nah, seorang satu. Satu saja. Cantiknya. Ni untuk kamu. Terima kasih, cikgu. Samalah. Murid-murid, cakap apa kat Tok Wan? Terima kasih, Tok Wan. sama-sama. Anak-anak, hari ni kita akan bincang pasal ni. Wah, duit. 10 sen. Betul. Siapa kat sini ada 10 sen? Dia ada. Kejap. Lusen tak ada. Banyak tadi. RM1 ada. Boleh, Tok Wan? Ada. Ayah, tak bawalah. Mimi. Santi, ada 20 sen. Ambil aku punya. Dah. Terima kasih. Sama-sama. Apa yang kita boleh beli dengan 10 sen? Gula-gula? Kalau anak-anak nak tahu, dengan 10 sen ni boleh menolong orang. Tolong orang? Tahu macam mana? Macam mana? Boleh ke? Caranya, kita bagi 10 sen pada orang. Cuba bayangkan, seorang beri 10 sen. Dalam kelas ni je, dah boleh dapat berapa? 2, 3, berapa? Kira. Wah. Banyak kan? Kalau satu kampung, macam mana? Wah. Mail. Apa lepas tu? Kenapa dengan Mael? Duduklah. Mimpi duit lah tu. Habis bang. Bak kata pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi... Bukit. Bagus. Jangan pandang rendah pada duit 10 sen. Baiklah, siapa yang nak baca? Saya. Nasib baik ada Mimi. Dengar tahu semua? Mael. Aku juga. Segalanya tentang berkongsi dan saling menjaga antara satu sama lain. Untuk mencapai keamanan dalam dunia ini, hendaklah dimulakan dari peringkat awal. Setiap titisan air, setiap klik, setiap sen diambil kira. Sekian, terima kasih. Bagus. Tahu tak apa maknanya? Tak tahu, Tuan. Maknanya kita kena menjaga sesama kita. Kena kongsi senang, susah, barulah dunia aman. Kalau nakkan dunia yang aman,
kenalah mulakan dengan kanak-kanak. Kanak-kanak tu kami semualah ya? Iya, Duit banyak-banyak tu nak bagi siapa? duit tu kita beri pada orang yang lebih memerlukan. Seperti orang yang ditimpa kemalangan, kesusahan, bencana, kebakaran dan lain-lain lagi. Memberi ni tak kisahlah berapa pun nilainya. Asalkan kita ikhlas nak membantu. Sebab tangan yang memberi itu lebih baik dari tangan yang menerima. Ambillah Santi. Ingat pesan Tok Wan tu ya? Baiklah murid-murid, cakap terima kasih kat Tok Wan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih ya Tan Sri. Sama-sama.